Sek ke? Padu guys. Padu guys. Aku tunggu sek. Padu guys. Dia kat luar. Ya aku nak. Padu guys. Assalamualaikum, selamat pagi guys. Hari ni aku turun dengan Samsul. Tapi Samsul terus pergi sana. Aku main depan ni je sebab aku 11 lebih aku kena balik. So aku main kat depan-depan ni je lah. Ada tak ada aku balik lah. Tu je lah. Macam biasa kan, hari ni aku macam biasa aku pakai kayak model bag daripada kedai kayak Fishing Melaka. Korang nak pakai kayak IB, alat navigasi, boleh datang ke kedai kayak Fishing Melaka dekat Jalan Kudu bersebelahan dengan Petronas. Ok, itu saja guys. Aku punya bateri aku lupa charge. Aku tak tahu berapa lama aku boleh tahan bateri ni. Itulah harap dapat tahan 4 jam lah. 3 jam macam tu cukup. 8, 9, 10, 11 3 jam cukup lah. Ok guys lah. Ponek. Sambil cakap ponek guys. Ok guys, jumpa dekat tempat spot-spot. Ok. Guys, turun lah. Oh kena guys. Turun makan guys. First drop of the day guys. Padu. First drop of the day guys. Padu. Padu. First drop of the day guys. Sisuk by Hafiz Angler guys. Alamak. Sekejap lah. Aduh. Buka mata dulu guys lah. Aduh. Alhamdulillah. Hafiz Angler guys. Mana bunyi flasher dia ambil. Kau tengok bekas plastik apa entah. Sek ke? Padu guys. Padu guys. Aku tunggu sek. Padu guys. Dia kat luar. Ya aku nak. Padu guys. Tengok padu. Oh ni besar ni. Kat luar rupanya. Alhamdulillah guys. Rezeki aku guys. Alhamdulillah, syukur. Tengok sisuk Hafiz Angler guys, nampak? Padu guys, dia punya sisuk lah. Bukan memang cakup. Sekejap lah, saya tekan ni dulu guys lah.
report balik tempat tadi. Dia memang ada nak ikan, dia nampak. Tapi dia main dekat luar, dia tak main kat dalam. Aku pun tak tahu. Tadi aku cuba main dekat ni, rupa dia dah ada dekat luar. So aku try main luar sikit. Tak sangka dia ada situ. Turun-turun dia ambil je, rasa macam berat. Rupa dia ambil dulu daripada atas. Sebab air tak dalam ni. Sekejap Dapat sikit tengok. Dia dalam 6 meter, 7 meter je. 7 meter macam tu. Ini apa tabung ni? Macam ni tak boleh tahu lah. Ya Allah. Kau tengok tebal pipi punya. Kecil guys. Sangat lepas lah. Juvenile. Kesekut boleh lah. Juvenile guys. Belakang kau. Kasau. Okay guys, aku jumpa ni. Ini kira ni transporter tau. Dia pembeli ikan. Pemborong ikan guys. Jangan tu. Aku memang Memang nak beli ikan boleh kontak aku Memang aku dia 2 ekor. Kalau aku nanti outro nanti ikan yang ada kat sini, tapi aku kasih dekat ni. Okay guys Apa tu? Ustaz, sini boleh main Ustaz. Depan ni boleh main. Kasau makan. Tak nak jadi rezeki lah dia. Aku jual dekat Samsul. Dia memang dia family dia makan ikan guys. Aku memang makan. Ini. Asyik guys. Nampak asyik aku guys Kalau andai kata aku mancing, aku kejap dah ni. Lepas tu aku nak balik dah ni. Aku jual kat dia. Okay guys Sekejap Allah. Buka tu. Tadi bang, tarik. Tak apa, tak boleh. Okay. Okay. Tak pada dia. Mantap. First drop, second drop. Tak tahu habis. Lepas tu dah tak jari. Itu dua kali kan. First drop ni. Drop alu, aku yang dah sangkut. Tapi nak kena pakai 20 juga ni. Malah nak bayar jin, Not. Tengok kau. Weh, je nak roket. Makan? Aku tak juga kadang-kadang. Aduh. Dia nak roket tu. Ekor pecah tu. Ekor pecah. Apa tu pun ada masalah. Angin kuat siut. Awak mancing kejap macam dengan Apollo sekali Elak lah awak Saya nampak tau. Saya nampak awak ni dengan Apollo sekali kat bawah tau. Kau tahu mana? Yalah udang tu lah. Udang apa? Udang tipu tu kan. Dia makan Aku rasa lah. ETU rasa tu. Laju lain macam naik atas. Lepas tu lalu kat atas karang pula tu mesti GT je. Bakat depan bawah. Bakat depan. Kau duduk atas ni Oh, kena. Kena lagi. Kapur AJ datang. Aduh, dia tolak sini pula.
Ha? Yalah udang tipu kan. Ha. Oh, ha, kena. Kena. Oi, macam ni turun makan. Kan rapia Indon je nampak. Apis punya rapia. Apis punya rapia Indon. Saya. Padu. Guna. Tu ni. Jangan apa guys. Slow guys. Boleh apa yang betul. Kena. Baby jenama guys. Mana guys? Okey guys, aku balik lah. Dah sebelah 40, patut 11.30 aku dah sampai darat. Ini aku lewat duk ketuk depan ni pula ada pula poket-poket. Aku rembat lah seko 2 ekor kan. Seko tadi besar dia lucut sayang pula. Yang ni hasil aku guys lah. Ni hasil aku. Sedikit je. Ni jinak poket je. Ada orang nak makan, aku ambil lah. Lepas tu tadi aku ada dapat 2 tebal pipi kasar juga. Aku dah jual dekat ada satu budak. Dia memang family dia makan ikan dan juga dia ni memang penjual ikan. Aku jual dekat dia. So aku jumpa dia, aku turun kasih kat dia. Aku tak payah nak pergi rumah dia hantar lagi ikan. Aku jumpa atas laut saja aku jual kat dia. Nanti dia timbang nanti dia back kat aku lah. Okay, itu saja guys. Bulan-bulan puasa pula tu. Lagi akan selamat raya, maaf saya batin kepada semua. Kepada sahabat-sahabat yang mengenali Dak Zam Fishing Okay guys itu saja. Aku tak lama aku nak kemas-kemas, sebab tu aku nak turun balik terus. Okay guys jumpa lagi. Salam sayang daripada tiang TNB Pantai Siring guys. Okay guys Assalamualaikum. Bye.